Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu nama Ming Lao Shi, dan hari ini kita akan masuk bab baru untuk sains tahun 2, bab 4, tema 2. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anak anda di rumah, dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya. Dan di bab 4 ini kita ada Tong U. Dan Tong U ini rujuk kepada binatang ataupun haiwan, dan di bawahnya ada satu macam drama lah ataupun komik ringkas. Dan dia kata wo kuai sheng la. Bahasa Melayunya, saya dah nak beranak. Dan wo ini saya, kuai ini ada maksud cepat, pantas, laju. Dan sheng ini adalah kata kerja rujuk kepada melahirkan. Dan la ini sudahlah. Jadi maksud bahasa Melayunya adalah saya dah nak beranak. Dan kemudian gambar kedua, ni sheng ce me duo hai zi ya. Ni kamu sheng lahirkan, ce me begini, ataupun dekat sini boleh ada maksud begitulah, dan tuo banyak, hai zi anak, dan ini adalah soalan lah. Oh, banyaknya anak yang kamu lahirkan. Ini maksud bahasa Melayunya. Dan kemudian gambar ketiga, Mama, ni zai nar? Dan dia tanyalah, Mama, kamu di mana? Sebab dia tak kenal ibunya. Dan 这些动物是如何繁殖的? Dan 这些rujuk kepada dalam bentuk majmuk ini, semua ini. Tapi dekat sini tong u ni binatang lah. Jadi semua binatang ini, shi ialah adalah, ruhe ada maksud macam mana, dan fanzhi ada maksud membiak. Jadi dia tanya, binatang-binatang ini macam mana pembiakannya? Dan kemudian 它们的繁殖方法有什么不同？它们 mereka 繁殖方法 cara pembiakan. Fanzhi ada maksud membiak lah dekat sini, dan fangfa cara, 有什么不同 ada apa beza. Secara literally-nya, you ni ada, shema ini apa, dan putong ini tak sama ataupun berbeza. Dan kemudian kita cuba tengok muka surat 40 ini. 动物是如何繁殖的? Dan 动物 haiwan, 如何 macam mana, 繁殖 membiak. Jadi soalan ni dia tanya haiwan macam mana membiak. Cuma dekat sini diakhiri dengan ta lah. Ada penekanan di situ. Dan kemudian dia kata, 看我家的猫生小猫了. 看我家的猫生小猫了. Dan 看 ini ada maksud tengok lah. Dia kata tengok, 我家的猫, kucing rumah saya, sheng xiao mao la, dah lahirkan anak kucing. 我家 rumah saya lah, dan mau kucing, sheng lahirkan, xiao mao anak kucing lah ataupun kucing kecil. Dan kemudian dia kata 我养的鹅也下蛋了. Dan dia kata angsa yang saya bela pun dah bertelur. 我养的鹅, angsa yang saya bela. Yang ini ada maksud bela, dan ini ada maksud angsa, ye dekat sini ada maksud juga, dan xiatan ada maksud bertelur. Dan di bawahnya kita ada satu aktiviti, 活动一大家来分类. Aktiviti 1, semua orang mengkelaskan, membezakan mengikut kategori. Dan tajia semua orang lah, lai mari datang, dan fenlei ada maksud mengkelaskan ataupun memberikan kategori kepada benda-benda yang tertentu dekat sini. Dan dekat sini apa kategori yang kita ada? 哪些是卵生动物? 哪些是卵生动物? 哪些 dekat sini ada maksud mana satu lah. Shi adalah, 卵生 ada maksud bertelur, dan 动物 adalah haiwan. Jadi 卵生动物 haiwan yang bertelur. 卵生动物 rujuk kepada haiwan yang bertelur. Jadi dia tanya mana satu adalah haiwan yang bertelur. Dan kemudian soalan seterusnya ataupun kategori yang lain, 哪些是胎生动物? 哪些是胎生动物? 哪些是 mana satu adalah
Tai sheng rujuk kepada beranak. Okey, beranak, dan tong u rujuk kepada haiwan lah. Jadi dia tanya mana satu adalah haiwan yang beranak. Okey, 快来把这些动物分类吧，快来把这些动物分类吧. Dan 快来 cepat mari, cepat datang. Okey, ambil apa? Pa ini ingat ada maksud ambil. Okey, tapi dia sebenarnya tak ambil secara fizikal lah. Okey, dan 这些动物 binatang ataupun haiwan-haiwan ini, binatang-binatang ini, dan 分类 rujuk kepada memberikan kategori ataupun kita cuba mengkelaskan. Okey, jadi cepat datang untuk kelaskan, untuk bezakan, untuk memberikan kategori kepada haiwan-haiwan ini. Okey, dan dekat sini kita ada 3 arahan ataupun 3 arahan yang kita kena ikut. 抽出卡片，抽出卡片. Okey, ada maksud cuba cabutkan kad. Okey, 抽出 cabut keluar. 卡片 rujuk kepada kad lah, kepingan kad. 辨别动物的繁殖方法，辨别动物的繁殖方法，辨别 okey, bezakan 动物 haiwan, okey, 繁殖方法 cara pembiakan. Jadi cuba cabutkan kad dan cuba bezakanlah cara pembiakan haiwan itu. Dan kemudian arahan kedua, 单脚跳到正确的圆圈旁，单脚跳到正确的圆圈旁。单脚跳 rujuk kepada lompat menggunakan satu kaki. Okey, 到 ke 正确 betul, 圆圈 bulatan, dan 旁 tepi. Jadi cuba lompat guna satu kaki ke bulatan, tepi bulatan yang betul. Dan bulatannya ada apa? Okey, bulatan kita ada luan sheng, bertelur, dan tai sheng, beranak. Okey, dan arahan terakhir ataupun ketiga dekat sini, 把卡片放进圆圈后回到起点，把卡片放进圆圈后回到起点。把 ingat ada maksud ambil, 卡片 kad, 放进 masuk ke dalam, 圆圈 bulatan, dan ho ini ada maksud selepas. Dan selepas kita masukkan kad ke dalam bulatan, 回到起点，回到 kembali ke 起点 rujuk kepada titik permulaan. Okey, dan itu sahaja untuk video kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.